lapang try. Tengah-tengah duk Pak Ya, hidup Pak Ya. Oh, bosok Pak Ya. Oh, bosok. Kut tepi. Ah, tu dia. makan modal. Mantap. Wah. Wah. Alright guys, kali ni aku dapat satu panggilan daripada member sekolah lama aku. Ni member sekolah rendah punya ni. Tak ada hujan, tak ada ribut, tiba-tiba aku sampai dekat Kamunting. Dah lama sangat aku tak buat video panjang-panjang kan. Jadi kali ni hampa layan lah video kami blind cast dekat Sungai Kamunting ni. Selalunya kat sungai ni orang duk mensyakap je, tapi kali ni kami buat trip untuk Toman pula. Jadi guys, apa tunggu lama lagi? Jom kita sarkup dulu. Hei. Mari saya. Oh, sambak lalu hutu mamlem tu. Ni wok nang. Tuh. Bau ni. Oh, Allah. Baling. Dia main tengah pula. Ha? Kita tempat tak apa nak peduli ni, kita nak ambil lah. Itu. Tadi pun aku baru duduk saja nak balik kau teruk dia tu lah. Hari tak lekat. Try. Alang-alang Dah ada peluang ni buat ah. Lapang tak lapang try. Tengah-tengah duk sembang tu tekong pula strike kita pun tak pasal. Senyap-senyap dia strike, tak bagi tahu langsung. Tengah lepas kawan. Tak mixuk set. Dek pegang dek. Dia dulu. Belakang depan. Allah. Tapi sayang sekali dah. Hujung-hujung baru nak sampai dah terlucut pula. Try lagi. Toman kat sini memang dia makan culas. Bila hampa baling tu, sekali dia sama hampa kena tarik. Tapi ada setengah juga kalau pakai Espino hampa kena tunggu dulu baru dia boleh makan. Sini kadang-kadang basbit dia liga tu. First ni aku ingatkan ikan ruah je sebab letup dia kecil . Jangan lepas. Puan. Toman. Boleh. Sama. Jangan tekan. Tak tekan. Ya. Alhamdulillah. Mantap bang. Steady. Alhamdulillah. Abang Man di tangan saya. Oh, siap menang hari ini saya sudah jadi orang kaya. Maang. Oh, tak relax lah. Ui, terlepas ngam-ngam. Wah, kawan kita di masa kecederaan. Waktu kecederaan. Oh lama. Apa cungat ambil gambar lah. Pijat. Ambil gambar aku boleh. Boleh bro. Jaga.
Alhamdulillah lah guys, trik kali ni tak ada lah rasa gumpau. Ada lah sikit pandai-pandai tu walaupun tak besar mana. Ya. Ya, tinggi angkat tinggi sikit, angkat tinggi. Ya. Oh, ya, ya. Kut tepi. Ya, tu dia. Makan modal. Mantap. Mantap guys, steady. Kali ni pun setup aku tak apa ngam sangat. Aku pakai ratio dalam 6.1 macam tu. Memang susah lah aku nak karau. Memang kena laju-laju kalau aku nak karau main tombal ni. Oi. Burung lari. Oi. Ikan. Ikut. Woi, selalu bihun kat mesin ni, bihun kat atas. Paman, cepat Paman. Makan Paman. Tak makan rogi Paman. Paman tak on viral ke? Allahu Akbar. Tahu cepat lah, tak mau viral makan tu ni. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam perjalanan nak balik tu Dayak pula kena sekong lagi. Tapi ni bukan sedang-sedangnya, ni memang saya gorgon punya. Baru je sembang nak balik lah bola lah. Kena sekong ni mata yang putih ya. Hifu. Payah. Payah. Hidup payah. Oh, bosak siap. Mamu mat. Boleh. Ui, tahan. Mamu. Tapi warna tak naik. Tak tahulah hang. Hang bawa pergi. Tahan lu. Kamera dah tekan belum? Dah rekod belum? Rekod. Oh. Boleh, penat. Bismillah. Alhamdulillah, ya Allah. Saya Megatron guys. Oh, besar mat. Wah. Wah, abang bantai siut. Mantap dah. Mantap. Oh, mak. Size Megatron guys. Kilo besar siap. Guys, makan apa? ESP Splash tak silapnya. ESP Splash tu udah size. Lepas dapat ikan terakhir tu kami decide untuk balik lah. Sebab aku pun kalau nak pergi kerja tentu daripada Kamunting nak kena pergi Perda pula. Tak apa, ada rezeki kita repeat lagi. Apapun tahniah Dayak dapat penutup 2025. Memang betul-betul gorgon lah guys. Sampai Bangkok aku punya blast bait bagi kat dia. Kalau pun suka konten aku macam ni, nanti aku akan update semula. Alright gang, jom steady.